Secara jujurnya kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Sama ada perang, krisis ekonomi ataupun bencana lain. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, saya sangat sarankan tuan-puan untuk fizikalkan sebahagian emas di mana kita simpanlah seperti mana kita simpan barang berharga lain. Kita simpan di tempat yang selamat, mudah untuk kita capai ketika kecemasan. Dan sebahagian juga boleh terus menyimpan di dalam akaun emas gap kerana akaun ni tuan-puan dia memudahkan untuk kita menabung sikit-sikit dan kumpul grab emas secara konsisten. Di mana selagi peluang tu masih ada. Jadi kenapa tuan-puan penting untuk kita simpan emas? Pertama, jika berlaku peperangan, kita akan melihat harga minyak mentah biasanya meningkat. Dan kita akan nampak harga barang naik mendadak. Dan inflasi berlaku. Dan kita melihat wang kertas susut nilai di mana kuasa beli makin turun. Dalam keadaan ini, tuan-puan, emas bukan sahaja mengekalkan kuasa beli, malah nilainya semakin meningkat. Dan andai kata tuan-puan kita terpaksa berhijrah ke negara lain, emas fizikal ni tuan-puan dia tetap laku dekat mana-mana. Di mana kita sedia maklum emas diiktiraf di seluruh dunia. Tak ada satu tempat pun yang tidak menerima emas tuan-puan. Jadi sebab itu pentingnya kita ada sebahagian emas fizikal di tangan dan sebahagian juga yang berada di dalam akaun kita.